Ini bukan satu istana kosong, tetapi di dalamnya ada satu lubang terus ke neraka. Istana ni dibina bukan untuk tinggal, tetapi untuk mengurung sesuatu daripada keluar. Dan setiap tingkap yang korang nampak ni bukan untuk dibuka. Ini adalah Hauska Castle yang terletak di Czech Republic. Dibina di atas bukit yang tiada langsung sumber air dan juga dikelilingi hutan-hutan yang agak tebal. Jadi kenapa istana ni dibina? Penduduk setempat beritahu yang di bawah istana ni ada satu lubang yang disyaki tiada dasar kerana terlalu dalam. Dan kalau sesiapa yang pernah masuk mesti perasan ada satu gereja kecil dan di bawahnya dikatakan betul-betul terletak di lokasi lubang tersebut. Seakan-akan untuk mengelakkan sesuatu yang jahat keluar daripada lubang tersebut, dibinanya gereja dekat atas lubang tu. I rasa kalau korang tengok cerita The Pope The Exorcist tu korang faham lah. Dan kenapa mereka membuat spekulasi yang lubang itu adalah lubang neraka adalah kerana sewaktu membina istana ni, para banduan yang dikerah untuk menggunakan tenaga mereka membina istana telah diberikan satu tawaran. Sesiapa yang turun ke lubang ni dengan tali akan kami tawarkan kebebasan. Maksudnya kalau diorang berani turun, diorang akan dibebaskan daripada hukuman penjara lah. Dan pada masa tu tak ada siapa pun yang berani, sehinggalah ada seorang lelaki yang merelakan dirinya untuk turun ke bawah. Ini adalah pintu untuk pergi ke bawah tanah ke arah lubang tu. So, selang beberapa minit banduan itu diturunkan dengan tali, terdengar bunyi jeritan si banduan tersebut yang sangat kuat. Lalu mereka mula menaikkan semula banduan tersebut. Yang pelik bin ajaibnya, si banduan tu tadi dah bertukar rupa. Dikatakan rambutnya berwarna putih dan kulitnya berkedut seakan-akan dia mamah usia. Setelah banduan tersebut dinaikkan, dia masih menjerit ketakutan dan matanya melilau ke arah lubang tersebut. Dan kemudian banduan itu dimasukkan ke hospital. Namun, dia akhirnya meninggal dunia. Tetapi, sebelum banduan ini meninggal dunia, dia ada beritahu yang di dalam lubang tersebut ada sesuatu dan mereka sedang memerhati. Pendapat korang lah, apa sebenarnya ada dekat dalam tu? Cuba komen dekat bawah.